Terima kasih diucapkan kepada Korporal Sarjan Halina binti Samad atas kesudian merasmikan majlis kita sebentar tadi. Hadirin sekalian, tibalah kita kepada acara gimik pelancaran majlis kita pada hari ini. Bagi menyempurnakan gimik pelancaran program kita, majlis sekali lagi menjemput Yang Dihormati Korporal Sarjan Halina binti Samad diiringi oleh Encik Syukur Hazlan bin Khalilullah untuk naik ke pentas. Dipersilakan. Sidang Dewan sekalian, terlibatlah ejen 007 James Bond Sabara membawa dan menyerahkan special weapon kepada Korporal Sarjan Halina dan Tuan Guru Besar untuk meletupkan peluru. Seterusnya dipersilakan kedutaan dan Korporal untuk menggulungkan ribbon bagi mengambil blazer untuk disalurkan kepada Ketua dan Penolong Ketua Pengawas serta Ketua dan Penolong Ketua Pengawas Pusat Sumber. Dipersilakan Ketua Pengawas Sekolah Muhammad Imran Fawaz bin Imran Khalid. Penolong Ketua Pengawas Nuri Tahlia Kisha binti Hazirul Fitri. Seterusnya Ketua Pengawas Pusat Sumber Fatimah Azhara binti Karudin. Dan Penolong Pengawas Pusat Sumber Muhammad Akil Irfan bin Muhammad Adam. Balik. Irfan Ketua. Okey, Ketua Akil. Okey. Okey, Ketua Pengawas Pusat Sumber kita ya, Muhammad Akil Irfan bin Muhammad Adam, dan penolongnya Fatimah Azhara binti Karudin.
Fatimah, sini sikit. Satu, dua, tiga. Satu.